Betul no, aku kadang-kadang kan pelik orang suruh aku berubah. Macam lah aku ni kan jual organ. Lainlah aku jual organnya. Kan. Ini aku tak ada pernah jual organnya. Kat dalam ni lagi banyak orang jual organ. Aku tak pernah jual organ. Aku ni masih lagi ada sifat orang kata apa tau. Aku ni cuma nak jadi diri aku je. Tapi itulah orang kan selalu gunakan aku ni untuk bahan-bahan. Aku kalau Sajak ni kalau tentang agama memang Sajak kalah. Sajak cakap macam mana defend pun Sajak kalah. Tapi untuk menjadi seorang Sajak ni bukan seorang yang senang dek. Menjadi seorang Sajak ni penuh dengan pancaroba. Orang semua nak paksa. Alhamdulillah selama ni kalau kau kata itulah bapak engkau terima engkau sebab kau banyak duit. Sekarang ni aku tak ada duit, bapak aku tetap terima. Sebab bapak aku tahu aku siapa. I tak banyak duit, aku duduk pun kau tengoklah katil, kursi, setapak saja. Rumah aku ni setapak sahaja dah sampai ke dapur, ke toilet, ke tempat duduk. Tak kaya dah no. Dulu aku 10 bilik, sekarang ni aku ada bilik sekali dengan dapur. Tapi alhamdulillah lah aku ni masih lagi membesarkan anak-anak aku. Tak kisahlah no, bilik aku ni setapak dapur, setapak katil, setapak kerusi, setapak bilik air, aku tak kisah. Yang penting aku ni boleh membesarkan anak aku, bersekolahkan diorang. Sajat, sekarang anak Sajat ni umur dia dah 11 tahun tau. Kau bayangkanlah, ada setengah bapa, anak baru 5 tahun dah tak ambil, dah tahu dah pasal anak. Biarkan anak tak sekolah ke, anak apa ke, biar dia jadi lingkup macam mana bapak dia lingkup. Dia nak macam ni. Tapi aku ni, anak aku dah 11 tahun tau. Baru-baru ni saja hantar sekolah, hantar baju-baju, diorang nak apa saja hantar. Aku ni bukan darah daging dia. Kalau aku nak tinggalkan diorang macam tu pun boleh. Sebab aku bukan darah daging diorang. Aku boleh je suruh mak aku letak je pergi rumah anak yatim, boleh je. Tapi aku ni ada seorang, orang kata sifat sebagai as human. Aku tahu bukan senang, tak semua orang dilahirkan dengan keadaan yang sempurna. Aku pun dilahirkan keadaan tak sempurna. Sebab aku macam ni. Setiap orang ada journey dia masing-masing. Dan kita tak boleh kutuk orang tu. Sebab kita tak tahu in the future bagaimana dia punya, orang kata apa, penciptaan selepas itu. Kita tak tahu. So, kita buat baik sesama manusia selagi boleh. Tak kisahlah agama ke, gender ke, siapa dia ke, background dia ke, kita buat je baik. Dan kita jangan mengharapkan balasan. Sebab kalau kita mengharapkan balasan, dia akan menjadi dendam. Bila menjadi dendam, ia tak wajar. Kalau kita bagi banyak mana pun, ia tak wajar. Kita kena ikhlas dan reda. Buangkan benda apa yang ada hati kita ni, kita reda je. Jangan kita berdendam. Itu je. Sebab itulah Sajak XX Sajak kan. Sajak banyak XX Dia balik teks Sajak. Dia kata apa? Dalam the XX aku, kau ada lain pada lain. Kau tak pernah berdendam dengan aku. Kau still lagi anggap aku kawan. Sebab Sajak kata, kenapa aku nak perlu dendam dengan kau? Sebab aku tahu percintaan aku dengan kau, aku hanya sementara. Kenapa aku patut berdendam dengan kau? Berdendam ni tak wajar. Kenapa? Kalau kita putus, benda tu kita tak sukses. Bukan bermakna kita bila tak sukses tu kita kena berdendam. Kita kena reda dan kita kena move on. Bila kita move on, kita tahu yang kita dah move on, kita anggap dia orang kawan, itu lebih baik, lebih bagus daripada kita berdendam. Dengan umur kita yang 40 ni, berdendam tu tak bagus untuk kesihatan. Sebab kita ni walaupun kita sihat macam mana pun, tapi pemikiran kita ni berdendam, sampai bila pun kita akan cakap benda yang sama. Itu tak bagus tau. Kalau kita cakap benda-benda yang sama, itu adalah disebabkan kita ni terlalu memikirkan seseorang. Sampai kita tak boleh nak orang kata tu, nak releasekan diorang macam dengan sempurna. Orang yang selalu bercakap benda yang sama, sebenarnya orang tu dia ada sifat dendam. Dia tak akan lupa dendam dia tu. You kena ingat tu.